Ya, kita mulakan daripada tengah lah. Sebab dari tengah ni kita boleh pergi ke kanan boleh, pergi ke kiri boleh. Bila tengok belah kanan kita ni pun ada kedai jual cikai. Ni pun kedai jual ayam buah. Lanjut ya kat sini sebab dia nama dia Batu Taki. So, ada tulisan lah pokok. Walaupun berdepan dengan cuaca panas, tapi alhamdulillah Drop ke kiri belakang pusing. Ada belum apa-apa tu. Dah beli dah. dia beli dah. Inilah yang kita panggil risik. Dia risik. Sebab apa dia aja semua dia diam. Dia diam. Toto dah beli makan dah. Betul dah siap. Belanja mana? QR. Sana. Belanja. QR lah kita QR. Zaman sekarang ni moden. Kedai apa? Kedai je. Lau apa? Lau pauk. Untungnya bazar ni. Dia tak kira Melayu, Cina, India, Siam, semua akan berkunjung. Kita tengok Roti John. Roti John pada Abang Des. Cuba dulu. Sepanjang saya duduk boleh ni. 2 kali saya makan. Orang kata sedap sehingga menjilat ibu tapak kaki. Okey bang, macam mana dengan abang punya persiapan raya? Kita tanya siap-siap. Tak beli lagi. Baju raya pun tak beli. Kita tengok abang punya ni bukan kata kadang hari ni dah masuk hari ke-15 puasa. Kita tengok hari-hari daripada pukul 5 tu sampai ke 7.30 tu dia nak rakyat dah buka puasa tu. Baru dia lagi. Okey, kita sambung balik pula. Okey, kuasa mana? Kat sini roti john dah. Kita pun John ada kelabu, kuih. John di blend tak ada jual. Kebab. Sold out. Jangan Sold tamak. out. Bagilah depo dulu. Oh, ada yang dah booking ah. Tak Ada pandai-pandai tu cakap. Specialnya awak especially makan. Lemon actually daily limit. Bateri habis.